Abang nak jadi penyanyi rock. Macam Amy Shash. Menyanyikan lagu syahdu bila teringat kamu. Aku tahu. Kita sekarang ni sedang mengalami permasalahan yang besar. Betul lah, Lebih baik tanya. kita kembali pada usul Kita kat mana? mula-mula je. Ni ada kedai Continue ni. straight onto Daripada kita Jalan bakal Kampung share September dengan September. Baik kita bakar je makan limau tu. Dia tahu orang datang untuk masuk dalam tu ada pusat tempat rekreasi, pelancongan kan. Betul. Diorang jual durian hasil kebun diorang sendiri kan. In 500 meters, you will arrive at your destination. Semata-mata nak cuti. Kamu walaupun dia duduk artis, Ya juga di luar tu. Dia konsep tu. Jauh juga. Dalam. Ni uzi putih. Itulah yang Ayu nak bagi tahu kat abang. Yang Cik Ni dah mati. Tapi abang Husin dah sombong. Entah, kalau tak tahu nak cakap apa lagi dah. Ayu kan ada. Hai. Hari ni kita berada di Lubuk Tengas Campsite. So kiranya untuk tahun 2025, inilah camping kami yang terakhir untuk tahun ini. So kita tutup di Lubuk Tengas Campsite. Lubuk Tengas Campsite ni dia terletak di Kampung Sempenih. Kampung Sempenih, Batu Kurau. Kalau korang dengar je pasal Batu Kurau, korang mesti tahu yang Batu Kurau ni adalah lubuk durian. So memang masuk pula time-time tengah musim, memang hidung kita ni memang akan menangkap bau durian sahajalah. Jadi itulah antara tujuannya kami camping dekat sini. Jadi jom kita nak belanja, kita nak review tapak, dan nanti korang akan tengok kat mana, tapak mana kita orang set up kita orang punya kemah. Okey, jom. Oops, sebelum tu jom layan dulu video kami set up tent. Beg sudah digalas, barang dah sedia. Hati melonjak, jiwa pun ceria. 1 bulan sekali, rutin yang dinanti. Hutan dan sungai, destinasinya hati. Kereta bergerak, membelah lebuh raya. Deli Bacampus beraksi kemana sahaja. Tak kira jauh, tak kira dekat, asalkan bersama ukhuwah makin berkat. Lupakan kerja, lupakan skrin telefon. Kita kembali ke alam, dengar alam berbaloi. Li Bacampus, itu nama
bersama, tak perlu nak berlakar. Abah tarik tali, abang pasang pancang. Mama susun dapur, baby tolong sikit sangka. Abot pun sibuk, gelak tawa riang. Mana tegar, hati rasa tenang. Inilah masanya kita bonding bersama, mandi sungai masa unggun, sembang lama-lama, tiada jurang. Hanya kasih yang tulus, hubungan keluarga. Erat takkan putus dan imbang kampus. Itu nama kami, satu keluarga, satu hobi. Ada abah yang hebat, mama yang penyayang, abang yang gagah, baby yang manja terpampang, tak lupa abut melengkap ceria. Kita bersama-sama, ma, kita ukir satu cerita. Bulan depan kita cari tempat baru lagi ya. Dia macam Okey, kita sambung review tapak. Okay, Lubuk Tengah campsite ni sebenarnya dia terletak sebelah Uzir Putih campsite. So sana tu Uzir Putih campsite. So kalau korang nak ke sini, korang akan jumpa Uzir Putih campsite dulu. Okay, lepas tu masuk saja. Macam ni lah view dia kan. Di sebelah sana tu adalah tapak LT4. Di sini tapak dia memang ada nama LT. Macam ni tapak LT4. Sini tapak LT5, 6, 7 sampailah 19 macam tu lah. Okay, so tapak LT4 dia macam ni. Okay, dia terus ada jalan nak menuju ke sungai. Korang nampak tak daripada jauh tu? Kita zoom sikit Itu adalah sungai dia. Lawa tau view dekat sini. Okay, ni tapak LT4. Alright, so selepas tapak LT4, macam saya cakap tadi, kat sini adalah tapak LT5. Ni LT5 lah. Ni LT5, LT6, LT7. Kat sini lah kalau ada yang tanya tapak 13, 14, 15, 16 dan seterusnya dekat sebelah sana. Okay, dan kat belakang tu, kat belakang sana tu ada tapak-tapak baru lah. Okay, ni dia punya signboard. Dekat sebelah signboard ni pun ada tapak, iaitu LT9. LT9. Okey, jom. Ni tadi LT4. Bawah ni LT3A. Dia ada jalan menuju ke bawah lah. Ni untuk tapak LT3A macam tu. Dan ini adalah tempat parking kereta. Belakang signboard tadi. Okay, ni signboard tadi. Tempat kita nak park kereta lah. Okay. Dan di belakang tempat parking kereta ni adalah toilet dia. Kat sana tu surau. Nampak bangunan putih tu surau lelaki perempuan. Kemudian yang itu adalah toilet. Ada 3 toilet. Ada 3 toilet. Yang saya rasa memang selesa lah toilet dia, bersih, kemas dan airnya laju. Puas lah kalau nak mandi. Kat sini pun boleh parking kereta juga. Okay. Ini korang nak tahu tak keunikan setiap tapak dekat sini? Contohlah, ini adalah LT3. Kat bawah tu setiap tapak dia ada quotes. Macam kat sini, this is spot away from city and camping is loving it. Macam itulah. Setiap tapak dia ada ni. So tapak yang kita duduk sekarang ni adalah tapak LT3. So mana kita seterusnya? Agak hongeh juga sebenarnya nak berjalan ni. Okay, di sebelah tapak LT3 adalah tapak LT2. Ni LT2.
Wah, kalaulah bau boleh masuk dalam video ni, saya nak kata sekarang ni saya tengah bau durian. Ada kawan saya tengah masak seraba durian ya. Sebelah LT2 adalah tapak LT1. Okay, ni semua kawan-kawan kami lah ni. Ni semua kawan-kawan kami. Ni LT1. Dan di sebelah sini adalah 11A 10. Okay, dekat pokok buluh tu, yang kat sana tu tadi, yang saya kata toilet tadi tu, tu kat sana. Jadi kat sini ni, tapak 11 ni kami ambil untuk jadi common area lah, sebab kami pergi berkumpulan kan. Dan macam tadi saya kata, sebelum masuk Lubuk Tengas, korang akan jumpa Uzir Putih. So sebelah Uzir Putih, sebelah Lubuk Tengas adalah Payat Campsite. Payat Campsite. Dan sebelah tapak LT1 ni adalah tapak kami. So jom tengok tapak kami. Tapak kami adalah LT12. Dan untuk kali ni kita pakai kemah Payung Camp Cottage L. So jom kita tengok. Saya kan bukan apa, selalunya bila kita cari tapak LT12 ni kita tak dapat gambaran penuh lah. So kali ni kita belanja lah gambaran penuh macam mana tapak LT12. So kalau korang ada kemah yang besar, contoh macam T-Rex ke, ataupun korang ada kemah Cottage L macam saya punya ni, Auto 10 yang besar kan, bukan Auto 10, apa tu? A10, bukan Auto 10, A10, korang boleh pilih lah tapak LT12. Sebab kat sini laluan turun bukit, ada laluan untuk ke sungai kiri dan kanan. Yang itu adalah Payat Campsite punya tapak. Okey. Yang bestnya kat sini, setiap tapak kemah ni dikelilingi oleh batu-batu macam ni dan ada pokok-pokok. Jadi dia macam ada privacy lah. Jom kita lalu. Okey, ini laluan untuk ke sungai melalui sebelah tapak LT12. Dan inilah view depan kemah kami. Depan tapak LT12, inilah view dia. Okey, inilah view dia. So ini adalah pandangan daripada tapak LT12. Macam yang saya cakap tadi, kita gunakan kemah Payung.Camp Cottage L. So tapak LT12 ni sesuai lah kalau you all ada tent yang besar, boleh pilih kat sini. Dan apa lagi specialnya tentang tapak sini ni, Cik Carol? Tapak sini dia sebab view dia cantik. View dia cantik korang. View sungai view dia cantik. Memang kita akan dengar bunyi air. Memang tenang lah korang. Sebab yalah, kalau kita dah hari-hari kerja kan, kita nak lari daripada kesibukan, daripada stres. So kalau korang tengok sungai dia pula best sebabnya dia ada macam dia jeram, dia macam ada kolam untuk kita mandi. So untuk bawa anak-anak mandi memang sangat sesuai lah. Dan sini juga adalah tempat kegemaran orang-orang kaki pancing sebab ada banyak ikan tau sebenarnya. Dan nama pun Lubuk Tengas kan. Okay. Saya tapak dia. Tapak dia ni mula-mula kita ni juga takut juga sebenarnya nak ambil. Sebenarnya sebab apa? Sebab kita nak bawa kemah besar, tapi kita tak pasti pula berapa saiz tapak ni. Tapi kita gamble lah. Dan kita bawa, kita pakai, kita pasang, alhamdulillah. So memang kita puati dengan tapak ni. So sebab sesuai lah kalau siapa nak pacak kemah besar, LT12 sesuai, LT11 pun okey, LT11A pun okey, LT10 saiz L okey, 13 pun okey, and 17. Tu antara tapak yang besar lah. Yang besar lah bagi pandangan kami lah. Betul lah, kalau kampus lain mungkin ada tapak yang sebenarnya besar kan, tapi kita tak nyatakan dalam senarai tu. So kalau nak pilih boleh lah. Tak macam ni pun, kemah kami ni pun kami buka kiri kanan lah. Awning kiri kanan kita buka. So sebelah ni kami set up ampayan, kiri kanan, sebelah sana pun ni lah
dia adjustable lah. Tapi yang penting inner tent kita muat dan rata dan rata. So kalau korang berhajat nak camping kat sini, nak dapat spot yang cantik, so korang bolehlah pilih tapak macam yang kami pilih ni, LT 12. Tapi best korang, air sungai dia jernih. Okay, kita belanja sikit. Nampak? Air sungai dia jernih. Air sungai dia jernih dan sangat best ya. Okay, so macam itulah tadi review kami tentang tapak yang ada dekat Lubuk Tengah Campsite. So stay tune sebab kita akan share lagi apa yang best, apa yang boleh kita kongsikan sepanjang kita spend 3 hari 2 malam kat sini. Dan the best part kan korang, malam dekat sini best, sejuk. Tak panas sangat bahkan, tak. Sejuk. Memang sejuk. Kiranya tidur lena, saya tidur tahu-tahu dah pagi sebab memang best. So stay tune. Malam pun tiba. Malamnya kami berkumpul beramai-ramai dekat common area yang kami set up dekat tapak nombor 11. Alhamdulillah, kali ni sekali lagi kami berpeluang untuk berkumpul bersama-sama dengan geng The Camp Hike Crew. Dan yang lebih menariknya, kali ni geng-geng daripada utara pun dapat join sekali. Meriah ya bila sesekali dapat sama-sama berkumpul macam ni, bersembang, bertukar-tukar cerita, gelak ketawa. Dan sebenarnya pada malam ini juga kami bukan sahaja berkumpul untuk makan malam, tapi kami turut meraikan salah seorang sahabat kami yang akan berhijrah, berpindah ke tempat baru. Jadi nampak tak, Abang Long tengah memberikan sepatah dua kata sebagai ucapan penghargaan kepada sahabat yang diraikan. Dan inilah dia sahabat yang kita raikan, iaitu Tuan Akmal. Ucapan kami, selamat maju jaya, semoga sentiasa sukses di tempat baru. Masa ni adalah sesi penyampaian hadiah untuk Tuan Akmal yang disampaikan oleh Cik Zam. Sambil-sambil buka hadiah tu memang gelak tawa tak putus sebab ada je perkara yang kelakar. Ini pula kek yang ditempah khas untuk meraikan Tuan Akmal. Korang perasan tak apa yang menarik tentang reka bentuk kek ni? Kita tempah khas kerana kita adalah The Camp Hike Crew. Jalan berdua, jalan kaki saat turun hujan. Basah. Lagi. Basah. Okay. Yang situ je lah. Amal tambah lagu. Ni lagu ni buat. Tiada ku sangka sejak detik itu kau membuka pintu pertama di hatiku. Cinta yang terdampar satu jika dulu bersinar kembali. Sambung. Andainya jika menculik hatiku dengan kejujuran dan tingkah lakumu memberikan aku satu keyakinan. Tadi dah bagi clue tu basah. Keesokan harinya kami sarapan bersama-sama. Tengok menu dia meriah kan? Ada pulut dengan sambal bilis, ada lontong, ada popiah ayam, ada ketupat, telur masin.
kuah kacang pun ada. Dan yang paling penting, ada durian pagi-pagi, you all. So inilah antara tujuannya kami camping dekat sini, sebab sebenarnya tengah musim durian. So inilah yang best bila berkumpul ramai-ramai kan. Kita sebenarnya dapat bonding dengan kawan-kawan. Masa inilah juga kita nak lebih mengenali antara satu sama lain, hanya melalui makanan. Tengok tu, masing-masing berselera. Ada yang makan pulut dengan durian, ada yang makan dengan sambal bilis, ada yang makan lontong. Agak-agaknya kalau hari-hari dekat rumah makan macam ni ke? Beg sudah digalas, barang dah sedia. Hati melonjak, jiwa pun ceria. 1 bulan sekali, rutin yang dinanti. Hutan dan sungai, destinasinya hati. Kereta bergerak, membelah lebuh raya. Deli Bacampers beraksi kemana sahaja. Tak kira jauh, tak kira dekat, asalkan bersama ukhuwah makin berkat. Lupakan kerja, lupakan skrin telefon. Kita kembali ke alam dengan alam berbaloi. Liba Campers, itu nama kami. Satu keluarga, satu hobi. Ada abah yang hebat, mama yang penyayang, abang yang gagah, baby yang manja terpampang. Tak lupa abot pelengkap ceria. Kita bersama-sama, kita ukir satu cerita. Tiba di tapak, semua terus gerak. Bekerja sama, tak perlu nak berlakak. Abah tarik tali, abang pasang pancang. Mama susun dapur, baby tolong sikit sanggah. Abot pun sibuk, gelak tawaria. Mana tegak, hati rasa tenang. Inilah masanya, kita bonding bersama. Mandi sungai, masa unggun, sembang lama-lama. Tiada jurang, hanya kasih yang tulus, hubungan keluarga. Erat takkan putus. Liba Campers, itu nama kami. Satu keluarga, satu hobi. Ada abah yang hebat, mama yang penyayang, abang yang gagah, baby yang manja terpampang. Tak lupa abot pelengkap ceria. Kita bersama-sama, kita ukir satu cerita. Bulan depan kita cari tempat baru lagi ya. Liba Campers, outdoor selamanya. Bulan depan kita cari tempat baru lagi ya. Liba Campers, outdoor selamanya. Sambil mengibarkan gitar perlahan dan suara unggun api.
Lubuk Tengah Campsite. Lubuk Tengah Campsite. Sudah digalang, dah sedia. Hati melenjak, jiwa pun